Assalamualaikum guys, selamat petang. Okey, banyak bukan banyak pun ada yang bertanya. Saya mengantisipasi kan, apabila sahabat-sahabat, kenapa Chef Ali tak buat resepi makanan? Okey, itu nanti dulu kita buat. So sekarang ni saya nak berbagi tips bagaimana menyediakan atau menyiapkan barang-barang dulu. Lepas tu baru kita masak. Okey, sini ada ikan asin, ikan masin. So sekarang ni saya nak berbagi tips macam mana sahabat-sahabat tu kat rumah tu readykan barang dulu, sehingga apabila barang tu dah ready semua, sahabat-sahabat itu nak masak tu dia tak mubazirkan masa. Contoh nak masak kailan ikan masin, nasi goreng ikan masin, kita sediakan dulu bahan-bahan dia. Contoh ikan masin. So sekarang ni ini ikan masin ni boleh tak bertahan lama? Boleh. Ini ikan masin ni boleh bertahan lama. Saya beli dua ni. Tadi saya dah pakai ekor dia untuk saya masak. Okey. So cara dia macam mana biar ikan masin ni tahan lama? Cara dia okey, jom saya bagi tunjuk. Pertama, kita potong dulu ikan masin ni. Ikut selera kalau kita guna macam ni. Kita potong dulu. Kita potong ikan masin ni. Sorry goyang-goyang kamera dia goyang-goyang sebab saya seorang macam ni. Kawan-kawan tak nak tolong rekod, kedekut semua kawan-kawan. Okey, kita potong habis dulu. Right. Okey, kita masukkan dalam toples lah, macam masuk dalam bekas macam ni. Masukkan. Okey. Masukkan, pas potong-potong masukkan. Right. Masukkan, lepas tu satu lagi. Potong macam ni. Potong macam ni. Okey. Okey. Masukkan dalam botol ni. Susun elok-elok tau. Susun elok-elok. Susun kemas-kemas, buat dia tu susun. Okey. So tips dia, rahsia dia, kalau kawan-kawan sahabat-sahabat letak macam ni je, dia 1 minggu dah busuk. Dia akan bercendawan, dia akan rosak. So cara dia macam mana? Cara dia macam ini. Kita tengok. Jangan lupa letak minyak masak. Okey, minyak masak. Okey, right. Tengok kamera. Minyak masak tu buat dia, ikan masin tu buat dia tenggelam. Okey. Ini boleh bertahan sampai 4 bulan lah. Lepas pakai, lepas ambil, tutup balik. Okey, sahabat-sahabat, cara saya macam itulah. Nak buat macam mana ikan masin ni boleh bertahan lama. Ada yang bersetuju dengan cara saya, silakan follow, like, komen pun boleh. Tanya-tanya, nak bagi idea apa nak minta resepi apa, kita akan bagi. Okey. Andai saya salah kata atau perlakuan saya tidak berkenan di hati sahabat-sahabat semua, saya ucapkan mohon maaf. Okey, sebab saya ni sekarang ni tengah bekerja, saya tak boleh buat konten lama-lama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.